macam mana varian yang rendah, yalah of course Proton bagi rebate 5,000, tapi varian yang rendah korang dah boleh dapat 181 horsepower dengan 290 Nm of torque. Kalau kita side by side, saya rasa dia boleh lawan babe. Memang boleh lawan. Okay, kalau korang ingat pada tahun 2023 November, S70 Proton ada launch Proton S70 yang terbaru, yang Nas ada review dekat Bukit Jalil pada 2023 yang lalu. Tapi sekarang tahun 2026 Proton dah buat penambahbaikan untuk dia punya Proton S70 dia. Seperti korang semua tahu, apa dia punya penambahbaikan ialah 3 silinder kepada 4 silinder, which is dekat sebelah saya ni, yang tengah trend zaman sekarang ni Proton S70 MC1. So Proton S70 MC1 kat sebelah saya ni warna ruby red. Warna ni memang cantik, warna terbaru since daripada Proton Saga launch tahun lepas. Lepas tu dia ambil warna Proton Saga tu, dia letakkan dekat Proton S70 yang terbaru ni. Banyak yang saya nak cerita. Saya dengan kawan saya Daniel ada buat track day, ada test drive dekat dalam track. Tapi sebelum korang tengok track experience tu, kita walk around dulu kereta ni. Kita tengok apa pembaruan, apa penambahbaikan, sama ada dari segi exterior interior dia ada yang improve ataupun ada yang downgrade. So semuanya dalam video ni. So sebelum tu korang jangan lupa subscribe segalanya tentang Proton S70 yang terbaru 4 silinder dalam video ni. Let's go. Strategi So we create. Conquer. Okay, sebelah saya ni ialah Proton S70 MC1 yang terbaru, facelift. Apa yang berubah daripada Proton S70 yang sebelum ni, yang 3 silinder tu? Yang pertama, kalau korang tengok, dia ada warna yang baru, warna ruby red. Lepas tu dia ada warna hitam dia, warna putih dia, warna-warna yang normal lah dekat S70 sama macam sebelum ni. Ini ialah warna yang baru. Apa yang ada dekat warna yang baru ni? Kalau kata korang ambil flagship X, variant yang paling tinggi sekali tu, korang akan dapat aero kit. Untuk warna merah ni, korang akan dapat aero kit full black. Tapi misal kata, kalau kata korang ambil warna putih ataupun warna hitam, korang akan dapat aero kit dengan lining warna merah dekat bawah ni which is bagi saya cantik juga, sebab dia kenalah warna putih dengan warna hitam. Ada lining merah kat situ, nampak lagi sporty daripada before this. Bagi saya, korang pergi je terus ke flagship X. Tapi kalau kata korang tak suka ada sunroof, which is ramai lah yang komen kan, sunroof tak perlu, korang boleh ambil juga variant flagship, sebab dia ada 4 variant: executive, premium, flagship X. So kalau kata korang ambil flagship X, korang akan dapat aero kit package dengan sunroof. Tapi kalau kata korang tak nak sunroof, korang boleh ambil variant flagship biasa. Tapi flagship biasa ni korang kena add on lah aero kit bawah ni. Kita mula dulu dengan bahagian depan dia, which is kalau kita nampak kat depan ni, perubahan dia obviously yang ketara ialah dia punya aero kit lah. Dia punya front diffuser dia, kalau korang tengok, dia dah lain sikit daripada sebelum ni. Dia dah lagi garang. And then dia punya grill dia normal, sama juga macam before this. Logo Proton dia sama. Lepas tu bahagian lampu hadapan dia ada kelainan sikit, which is kalau before this, dia punya lampu signal dia integrate dekat LED daylight ni. Tapi sekarang untuk Proton S70 yang terbaru, dia letak lampu signal dia dekat dalam ni. Lepas tu Proton still tak ada bagi lagi which is yang orang selalu tambah DRL ni. Proton tak bagi lagi, which is korang kena tambah sendiri dekat aftermarket untuk korang nak dapatkan lampu ni lah yang biasa orang letak ni kan. Proton tak bagi lagi. So dari segi bahagian tepi dia, ada punya sport rim pun dah berubah, saiz 17 inci dual tone. Untuk variant yang bawah pula 16 inci. Tapi 16 inci tu pun Proton dah bagi dual tone instead of one tone untuk Proton S70 yang sebelum ni. So which is apa-apa variant yang korang beli daripada atas sampai bawah, korang akan dapat dual tone. And then dia pakai tayar GT Comfort, agak sedikit downgrade lah dengan sebelum ni. Untuk korang nak buat daily driving biasa, okay, GT Comfort ni memang selesa, comfort kan. Dari segi bahagian tepi dia, kalau korang tengok standard lah kereta Baby C Proton S70 ni ialah boleh katakan segmen Baby C. Dia besar tapi dia belum lagi ada tag atau feature untuk lengkap sebagai C yang sebenar. Okay, dia punya bahagian tepi dia standard ada aero kit juga warna hitam. Kalau kereta warna putih ni, korang akan nampak aero kit dia ada lining warna merah lah. And then kita pergi ke bahagian belakang dia. Bahagian belakang dia ni yang bagi saya menarik untuk Proton S70 yang terbaru ni. Sebab apa? Kalau korang tengok spoiler dia, spoiler dia dah lain dia dah nampak sporty, macam ada tanduk kat sini dia ada flat, lepas tu dia naik sikit kat sini. And then dia punya lampu belakang dia semua sama sajalah. And dia punya diffuser bawah ni, diffuser bawah ni bagi saya memang nampak sporty. Kalau kata sebelum ni, kalau kata korang ambil aero kit yang Proton S70 yang lama kan, korang tak dapat diffuser yang se-sporty macam ni. Bagi saya yang ini ialah sebuah boleh
boleh kata design yang perfect lah, sebab diffuser cantik untuk pengeluaran kilang, which is kalau kata korang nak macam before this ataupun brand-brand lain, kalau korang nak diffuser yang sporty macam ni, korang kena pergi aftermarket. Tapi untuk S70 ni Proton dia dah bagi sekali. Kalau kata korang ambil Aero Kit, memang cantik. Okay, untuk boot space dia pula, tak ada powerboat kereta ni. Untuk boot space dia pula 500 liter, luas. Untuk sebuah segmen BBC, luas. Sebab biasanya kereta segmen C ni boot space dia sempit kan, sebab segmen C ni lebih kepada driving feel, bukan practicality. Tapi untuk Proton S70 ni, dia bagi boot space yang luas. Ada tayar spare ke tak? Ada tayar spare. Semua lengkap lah tool-tool untuk tukar tayar. Dan kita borak dekat luar, jom kita masuk dalam, tengok apa yang perubahan Proton bagi dekat Proton S70 yang terbaru ni. Jom. Okay, untuk bahagian dalaman Proton S70 yang terbaru ni, kalau korang dapat tengok, dia punya design dia still sama juga macam Proton S70 yang lama. Instead of dia punya still ada wireless charging dekat sini, dia punya kunci dia pun sama. Lepas tu dia menggunakan transmission DCT electronic parking brake dengan auto hold. Untuk variant flagship X ni korang dapat sunroof yang atas ni. Korang dapat sunroof. Lepas tu all black punya interior, seat leather. Lepas tu sekarang ni untuk variant 2 yang tinggi tu, which is flagship dengan flagship X, korang dah dapat Apple CarPlay dan Android Auto secara wireless dekat dalam infotainment ni sendiri. Itu yang menarik bagi saya. Standard ada kamera 360. Okay, 360 dia korang boleh pusing-pusing. Kamera depan, belakang, kiri, kanan. Standard S70. Ada transparent mode. Kita ni kena gerak lah baru boleh detect yang belakang. And then dia ada 3 driving mode, which is comfort, economy dengan sport. So dari segi bahagian dalaman dia tak banyak perubahan, itu saja. Yang bahagian luaran dia lah yang banyak, exterior dengan dia punya performance. Sekarang enjin dia IGT 4 silinder Nanti kita cerita pasal enjin dekat bahagian luar. So jom kita pergi ke bahagian belakang ni pula. Let's go. Alright, untuk bahagian belakang Proton S70 ni, saya rasa Nas pernah cerita lah, S70 bahagian belakang ni luas, selesa untuk sebuah kereta Proton. Memang selesa. Dia punya ada space lagi, dia terkelup ke dalam seat dia untuk bagi korang punya legroom, extra legroom. Macam saya 170 cm tinggi, selesa. Dia punya sandar pun selesa. Lepas tu dekat bahagian tengah ni ada 2 aircon vent, tapi korang tak boleh control lah kat sini. Korang boleh buka atau tutup sahaja. USB cable Type C dengan Type A satu. And then ada seat pocket standard. Dia punya bahagian belakang ni, dia punya center hum dia ada naik tinggi sikit, tapi acceptable. Still selesa untuk korang duduk dekat bahagian tengah. Dari segi dia punya headroom dia agak tight sikit lah, tapi design lah cantik dekat bahagian luar. So korang akan korbankan dari segi space untuk bahagian dalaman lah. So jom kita pergi kepada benda yang paling best, which is dia punya engine dia. Jom. Okay, untuk Proton S70 yang terbaru ni, benda yang paling best bagi saya, feature yang paling menarik ialah engine dia. Kalau sebelum ni 3 silinder, yang ini 4 silinder, which is yang korang tunggu-tunggu sangat daripada dulu tu. 181 horsepower dan 290 Nm of torque. Transmission 7 speed DCT. Performance dia memang cukup, memang perfect untuk sebuah kereta segmen BBC ni. Tak perlu nak lebih, sebab macam previously saya ada tengok banyak driver-driver yang tak pandai nak control kereta, tapi diorang tekan sebab kereta ni turbo, 1.5 liter turbo. Kalau kata kereta ni korang tekan, dia memang boleh pergi, tapi siapa yang dekat driver tu, macam mana korang handle kereta ni. So part yang paling best pun saya dah cerita, tapi ada yang lagi best. Sekarang Proton hari ni berpeluang untuk bagi kita orang untuk masuk track untuk test Proton S70 yang terbaru ni. Tapi yang tu bukan saya yang review, yang tu kawan saya, rakan media saya yang akan review, which is Daniel Haikal. So dia akan cerita experience dia test drive dekat track Sepang Circuit nanti. So jom. First corner, okay, try. Okey, sekarang saya berada dekat Rita Sepang untuk pandu uji model baru daripada Proton. Actually bukan baru lah, dia lebih kepada facelift. Model S70 menggunakan enjin baru, di mana kereta ni mampu produce lebih kurang 181 horsepower dan 290 Nm of torque. Proton juga masih mengekalkan 7 speed DCT transmission. Okey, kita try dari segi cornering. Oh, agak precise. Yeah. Shoot.
Di mana Proton sekarang menggunakan enjin baru 1.5 liter IGT. Ini bermaksud daripada semua line up Proton, daripada Saga sampailah ke model X series dan S, cuma S90 je belum tukar. Diorang hampir melengkapkan ke semua model untuk menggunakan enjin baru IGT. Di mana kereta ni 0 to 100 7.5 saat. Impact dalam pedal dalam lagi. Ya. Break. Okay. Pas. Patang masuk dalam. Dalam lagi, dalam buat lagi. Yes. Start. Sedap tu. Aku sampai lupa skrip aku nak borak apa dah ni. Dalam lagi. Yeah, gate wide, kanan. Okay, slow down. Okay, patah habis dalam. Yeah. Oh. Weh, kereta ni memang ada hantu lah. Okey, jadi saya cerita dekat korang berapa harga dia. Macam mana variant yang rendah, yalah of course Proton bagi rebate 5,000. Tak silap saya eksekutif, korang dah boleh dapat 181 horsepower dengan 290 Nm of torque. Kalau kita side by side, uish, saya rasa dia boleh lawan babe. Memang boleh lawan. So saya dah lepas test drive sekarang ni. Apa first impression saya dekat model Proton S70 yang baru ni? Sebab dalam track tadi saya memang fokus untuk track. Sebab kalau saya cerita sambil memandu, saya risau saya masuk ke rumput je lagi. So apa yang best, apa yang kekurangan, especially dari segi ride and handling. Proton claim diorang ada buat tuning sikit dari segi ride and handling. Okay, first kita pergi dari segi performance. Performance kereta S70 baru ni, sebelum ni diorang menggunakan 3 silinder, sekarang dia menggunakan 4 silinder. So apa perbezaan yang ketara di antara 3 silinder dan juga 4 silinder? So perbezaan yang saya dapat rasa, especially dari segi getaran enjin. Kalau dulu 3 silinder tu kalau kita start memang bunyi tak. Tapi sekarang S70 dah datang dengan 4 silinder dengan full performance yang lebih baik. So dari segi tuning, kereta ni mampu menghasilkan 181 horsepower dan 290 Nm of torque. Dari segi performance, yes, memang power, memang ada kereta ni. Kereta ni memang power. Saya merisaukan apabila kereta ni dah murah, 68,830 tak silap saya. Betulkan saya kalau saya salah. Itu untuk low spec. Low spec korang dah dapat 181 horsepower dan 290 Nm of torque. Laju tu babe, laju tu. Quite bahaya sebenarnya kalau orang-orang muda yang jenis kaki tekan yang bawa macam kalau tak ada ADAS mungkin dah ke gaung rasanya. Cuma ada beberapa part yang saya okey lah, good job lah. Saya berikan kredit yang nice Proton korang punya tuner. Dari segi throttle response quite improve. Kalau sebelum ni ada sikit lah turbo lag, sikit lah. Tapi sekarang ni saya tak pasti sebab saya test dekat track. Kalau kita test dekat jalan raya mungkin dapatlah apa yang kita orang nak. Okey, dari segi MVH, ada beberapa improvement yang saya dapat merasakan ada sedikit perbezaan lah di antara model yang sebelum ni dengan yang sekarang ni. In fact, MVH dia bila bawa dekat track ni, yes of course track, tak ada audience pun yang tengok kita orang memandu tadi. Bagi saya tak sesenyap-senyap sangat. At least kalau korang berborak dengan orang belakang atau berborak dengan orang sebelah, okey. Cuma bila Proton dah masukkan 4 silinder, satu benda yang saya perasan, kalau dulu kita start enjin macam tu. Kalau kita berhenti dekat traffic light, tapi bila kita orang masuk kereta ni, first impression untuk 3 silinder yang dulu tu dah berubah. Maksudnya at least bagi saya MVH untuk kereta ni kita orang test dekat track. Kalau kita orang bawa kat luar, lain pula ceritanya. Sebab track jalan pun sedap, dia tak sama dengan jalan Malaysia yang berlubang sana sini. So MVH dia okey. Dari segi ADAS pula, ADAS dia didatangkan dengan ADAS level 2. Maksudnya saya tak ingat. Nanti saya listkan dekat sini apa ada ADAS dia. Cuma ada satu yang saya perasan, dia ada door opening warning. Mungkin ada setengah orang cakap door opening warning ni macam gimmick je.
Tapi baru-baru ni berlaku ada dashcam record, ada seorang budak dia buka pintu, tiba-tiba ada rider datang dari belakang, rider tu jatuh. Kita nak salahkan siapa? So benda-benda macam ni mungkin ada setengah pihak yang mengatakan tak perlulah, ada opening warning ni, buat gimmick je lah. Tapi benda-benda macam ni lah yang akan berlaku kat atas jalan raya, benda-benda yang kita tak expected. Plus kereta ni agak liar sebenarnya bagi saya untuk 181 horsepower untuk orang-orang muda macam saya yang bawa. Kalau tak ada ADAS yang membantu, mungkin banyak yang akan masuk ke gaung lah kot rasanya. So that's it daripada saya dan Email Haziq dekat belakang tu. So itu saja yang saya dapat kongsikan buat masa ni, sebab kita orang test track dekat Sepang. Kalau kita orang bawa balik, kita orang dapat explore, performance dia lebih baik. Oh ya, lagi satu lupa, penjibatan minyak. Proton kata diorang improve, tak silap saya 8% rasanya, lebih kurang sekitar 5.7 liter per 100 km. Kalau kita nak betul-betul dapat, kita orang kena bawa test drive in reality life lah kalau dekat luar. Sebab sekarang ni kita orang berada dekat track hanya untuk menguji performance kereta ni dan juga ride and handling dia macam mana, cornering dia macam mana, understeer ke, oversteer ke. Bagi saya, conclusion yang saya dapat simpulkan, kereta ni boleh dikatakan good job Proton. So that's it guys, itu saja yang saya dapat kongsikan buat masa hari ni. Nanti kita orang akan try dapat media car ni untuk bawa balik, kita orang test drive dekat Jalan Raya Malaysia. So bantu kami dengan 2 klik button like dan klik button subscribe pada bawah video ni. So akhir kata daripada saya, Daniel Haikal dan juga Email Haziq. Okay, salam strategi, fight and conquer. Salam.